Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azizi Najihah binti Azmi, nombor matriks 9806041450640001. Pelajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak bagi kursus HBEC 3803. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu program latihan dalaman yang bertajuk Memperkasa Guru Pendidikan Awal Kanak-kanak dalam Era Abad ke-21. Dalam era pendidikan yang semakin mencabar dan dinamik, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampaian ilmu tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang perlu sentiasa berkembang selari dengan perubahan semasa. Perkembangan teknologi, kepelbagaian keperluan kanak-kanak serta tuntutan kurikulum seperti KSPK menuntut guru untuk lebih fleksibel, kreatif dan berpengetahuan luas. Sehubungan itu, pembentangan ini juga akan memperkenalkan satu program latihan dalaman yang dirancang secara sistematik bagi meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam aspek pedagogi digital dan pendidikan inklusif. Program ini juga diharapkan dapat membantu guru menyesuaikan amalan pengajaran dengan keperluan pendidikan abad ke-21 serta meningkatkan kualiti pembelajaran kanak-kanak secara menyeluruh. Okey, so untuk pembentangan ini, saya akan membentangkan satu program yang bertajuk Program Latihan Dalaman Guru. Program ini memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan kemahiran dan kompetensi guru dalam pendidikan awal kanak-kanak supaya lebih bersedia menghadapi cabaran semasa dalam pengajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang dihormati. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa menghadiri mesyuarat pada hari ini. Kehadiran dan komitmen semua amat bermakna dalam usaha kita untuk terus meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak. Tujuan utama perjumpaan ini adalah untuk membincangkan pelaksanaan satu program latihan dalaman guru yang dirancang secara sistematik dan berfokus. Program ini juga bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran pedagogi guru serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Seperti yang kita sedia maklum, cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak semakin kompleks. Justru, kerjasama semua guru amat penting kerana kualiti pendidikan yang kita berikan bergantung kepada kompetensi, kesediaan serta komitmen kita untuk terus berubah dan menyesuaikan diri dengan keperluan semasa. Oleh itu, saya harap dengan pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada dan membuka ruang kepada penambahbaikan amalan pengajaran kita bersama. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan pembangunan profesional dalam kalangan guru dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pembangunan profesional berterusan memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemahiran pedagogi guru, khususnya dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dalam konteks pendidikan pada masa kini, guru perlu sentiasa menyesuaikan kaedah pengajaran mereka dengan perubahan semasa seperti perkembangan teknologi dan keperluan pembelajaran kanak-kanak yang semakin pelbagai. Selain itu, pembangunan profesional juga dapat menyokong pelaksanaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau KSPK yang menekankan pendekatan pembelajaran berpusatkan kanak-kanak serta pembelajaran melalui bermain. Tanpa latihan yang berterusan, guru mungkin menghadapi kesukaran untuk mengaplikasikan pendekatan ini secara efektif. Akhirnya, pembangunan profesional juga yang berterusan dapat meningkatkan perkembangan holistik kanak-kanak, merangkumi aspek kognitif, sosial, emosi dan juga fizikal. Hal ini kerana guru yang kompeten dan berpengetahuan mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkualiti dan seimbang. Justru dapat disimpulkan bahawa pembangunan profesional bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan bagi memastikan guru sentiasa relevan, kompeten dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Seterusnya, saya akan membincangkan cabaran semasa dalam pendidikan awal kanak-kanak yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius daripada guru. Antara cabaran utama ialah jurang penggunaan teknologi, di mana tidak semua guru atau pusat pendidikan mempunyai asas dan kemahiran yang sama dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Hal ini boleh menjejaskan keberkesanan pembelajaran dalam era digital pada masa kini.
Selain itu, kita juga berhadapan dengan situasi di mana kanak-kanak semakin kurang fokus dan mudah berasa bosan, terutamanya apabila kaedah pengajaran tidak menarik atau terlalu berpusatkan guru. Ini menunjukkan keperluan kepada pendekatan yang lebih interaktif dan berasaskan pengalaman. Cabaran lain termasuk kepelbagaian tahap perkembangan kanak-kanak dalam satu kelas, yang menuntut guru untuk lebih fleksibel dalam merancang aktiviti pengajaran. Tambahan pula, tingkah laku kanak-kanak yang mencabar seperti sukar dikawal atau kurang memberi perhatian juga menjadi isu yang sering dihadapi di tadika dan permata. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran ini menunjukkan bahawa pendekatan tradisional sahaja tidak lagi mencukupi dan guru perlu menguasai strategi yang lebih inovatif, kreatif, fleksibel bagi memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Okey, seterusnya pula, saya akan menerangkan fokus utama program latihan yang dicarankan, iaitu pedagogi digital dan juga pendidikan inklusif. Fokus pertama ialah pedagogi digital yang menekankan penggunaan teknologi secara bermakna dalam pengajaran, bukan sekadar sebagai alat hiburan. Guru perlu bijak mengintegrasikan teknologi dengan aktiviti interaktif seperti video pembelajaran, permainan digital dan aktiviti storytelling bagi meningkatkan pelibatan kanak-kanak. Hal ini juga dapat selaras dan dengan model TPACK yang menekankan keseimbangan antara teknologi, pedagogi dan kandungan dalam proses pengajaran. Fokus kedua ialah pendidikan inklusif yang memberi menekankan kepada keperluan semua kanak-kanak tanpa mengira tahap kebolehan ataupun latar belakang mereka. Melalui pendekatan pengajaran berbeza atau differentiate instruction, guru dapat menyesuaikan aktiviti mengikut tahap perkembangan murid, sekaligus dapat memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang pembelajaran yang secara adil dan bermakna. Keseluruhannya, latihan ini memberi fokus kepada pedagogi digital dan pendidikan inklusif kerana kedua-duanya sangat penting dalam memastikan pembelajaran yang bukan sahaja efektif tetapi juga inklusif dan relevan dengan keperluan pendidikan pada masa kini. Okey, sekarang ni saya akan terangkan contoh aktiviti latihan yang dilaksanakan dalam program ini. Pendekatan latihan adalah berasaskan pengalaman atau experiential learning di mana guru bukan sahaja didedahkan kepada teori tetapi juga diberi peluang untuk mengaplikasikannya secara praktikal dalam situasi sebenar. Antara aktiviti utama ialah bengkel hands-on teknologi di mana guru diberi pendedahan dan latihan menggunakan aplikasi digital yang boleh diaplikasikan dalam bilik darjah. Seterusnya, guru juga terlibat dengan reka bentuk aktiviti digital seperti digital storytelling yang membantu mereka menghasilkan bahan pengajaran yang lebih kreatif dan menarik untuk kanak-kanak. Selain itu juga, terdapat juga simulasi kes murid khususnya berkaitan dengan pendidikan inklusif di mana guru perlu menyelesaikan situasi sebenar seperti murid yang mempunyai masalah fokus atau perbezaan tahap pembelajaran. Akhir sekali, sesi pembincangan dan refleksi dijalankan bagi membolehkan guru menilai semula pengalaman mereka serta mengenal pasti penambahbaikan dalam amalan pengajaran. Secara keseluruhannya, pendekatan ini memastikan guru lebih bersedia, yakin dan kompeten untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam situasi sebenar di tadika dan permata. Sekarang ni, saya akan menerangkan tentang impak yang dijangka daripada pelaksanaan program latihan ini terhadap guru dan juga kanak-kanak. Impak utama latihan ini adalah perubahan dalam amalan pengajaran guru yang lebih berkesan, kreatif, responsif terhadap keperluan semasa. Melalui pendedahan kepada pedagogi digital dan juga pendidikan inklusif, guru akan menjadi lebih yakin dan kompeten dalam merancang serta melaksanakan aktiviti pembelajaran yang bermakna. Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih kreatif dan interaktif, selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti bilik darjah di mana kanak-kanak menjadi lebih aktif, seronok, terlibat dengan secara menyeluruh dalam pembelajaran. Di samping itu, aspek inklusiviti juga dapat diperkukuhkan memastikan semua kanak-kanak tanpa mengira tahap keupayaan mendapat peluang pembelajaran yang adil dan saksama.
Secara keseluruhannya, impak utama latihan ini adalah perubahan positif dalam amalan pengajaran guru dan akhirnya meningkatkan kualiti pengalaman pembelajaran kanak-kanak secara holistik dan juga berkesan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa pembangunan profesional guru ini merupakan satu proses yang berterusan dan bukan sekadar program latihan yang dijalankan sekali sahaja. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, latihan seperti ini perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan guru sentiasa relevan dengan perubahan semasa termasuk perkembangan teknologi, keperluan pedagogi baharu serta kepelbagaian murid dalam bilik darjah. Selain itu juga, sokongan daripada pihak pentadbiran juga amat penting dalam memastikan keberkesanan program ini. Tanpa sokongan dari sumber, galakan dan pemantauan berterusan, usaha pembangunan profesional ini mungkin tidak dapat mencapai impak yang optimal. Akhirnya, harapan utama program ini adalah untuk melahirkan guru yang lebih profesional, kompeten dan berdaya saing seterusnya mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkualiti kepada kanak-kanak. Oleh itu, pembangunan profesional bukanlah salah satu program sekali sahaja, tetapi satu proses berterusan yang menentukan kualiti pendidikan generasi pada masa hadapan. Sebagai penutup akhir, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian sepanjang pembentangan ini. Saya amat menghargai peluang ini untuk berkongsi mengenai program latihan dalaman guru yang dirancang, yang bertujuan untuk memperkasakan kompetensi guru dalam aspek pedagogi, digital dan pendidikan inklusif. Diharapkan program ini bukan sahaja dapat difahami tetapi juga dapat memberi inspirasi kepada usaha penambahbaikan berterusan dalam amalan pengajaran di Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya juga dapat berharap agar cadangan program ini dapat dilaksanakan dengan sokongan semua pihak demi meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak secara menyeluruh dan berkesan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.